Biasanya sebab minyak dalam kompresor ni, dalam sistem ni dah terbakar. Maksudnya apa? Maksudnya kat sini sistem dia panas. Bila sistem panas, terutama high pressure punya part, bahagian high pressure tu panas. Bila panas, minyak tu dia jadi panas, jadi nipis. Bila nipis dia terbakar. Bila terbakar, part dalam ni yang bekerja ni tak ada bahan pelincir, dia jadi apa? Geseran tu berlaku, jadi rosak lah. Sebab tu boleh bunyi bertukang. Jadi nak tukar kompresor ni, saya cek dulu part lain. Okey. Antara part yang boleh menyebabkan high pressure tu tinggi, salah satu ni, expansion valve ni. Okey, bila saya buka expansion valve dia, jom tengok. Nampak clear tak dalam dia? Jelas tak? Okey. Ni bahagian solenoid. Dalam ni ada solenoid. Dia panggil solenoid. Dia punya spring lah. Nampak? Hitam. Okey. Ini biasanya menunjukkan keadaan solenoid yang dah jam. Dah tak elok. Kalau tak, dia tak akan ada kesan hitam macam ni. Hitam terbakar macam ni. Kalau nampak jelas lah. Saya tak tahu dah telefon boleh nampak ke tak. Tapi ini punca dia. Jadi, kalau ini tak cantik, solenoid ni jam, terbakar macam ni, of course akan ada back pressure di belakang. Bila ada back pressure, apa yang berlaku? Tekanan high pressure tu tinggi. Bila tekanan tinggi, sistem tu akan jadi panas. Okay?